Hello everyone, Nisa here. I'm going to be boss hari tu. Okay guys, so hari ni konten apa yang saya nak buat. Aku pusing sikit. Konten apa yang saya nak buat sangat simple dan sangat senang. Lagi aku Allah. Dan kita dua nak pergi kecoh. So ni hari ni saya akan buat konten benda dulu je, benda yang sama je, iaitu buat konten masak crab ragun. Aku pun tak ingat dah sebutkan. Okay, so ya Allah, nampak tak muka saya yang sangat barai ni? Sebab hari ni just tidur tak sampai 2 jam. Lepas tu jadi macam mana saya tak dapat nak tidur lah. Itulah kot dia macam tak dapat nak tidur sebab dah kena bersuami kot. Tibalah daripada konten masuk jadi konten ke blebe. Okay, so sekarang saya baru nak pergi kerja. Tapi sebelum tu saya akan tunjukkan dekat korang resepi macam mana yang saya buat. Tapi resepi ni saya tak pernah pakai lagi lah. Saya try pakai ini. Kalau macam sebelum ni yang sangat-sangat simple. Tapi sekarang ni just saya add on sikit-sikit macam tu lah. And portion yang sangat banyak lah saya buat. Tapi yang sempat ni saya bawa 2 bekas je sebab bukan tak nak buat banyak, tapi bekas yang tak ada. Maksudnya macam tu lah. So, konten kali ni dia request by Alpha sebenarnya untuk buat crab ragun ni. Tapi saya nak bagi budak new gen try. First try lah masakan saya. Sebab sebelum ni dia orang tak pernah try langsung apa yang saya masak ke apa ke. Sebab tak dapat shoot kan. So, ni lah kot peluang dia yang ada. Tapi saya dah masak daripada pukul 9 tadi. Tapi sekarang dah mungkin dah sejuk sikit lah kot. Macam tu lah. So tanpa membuang masa, jom layan konten ni sampai habis. Let's go. Okay, untuk first kali kita akan masukkan cream cheese. Tapi ni saya guna yang besar sebab kita nak buat stok untuk setahun. Masuk je. Masuk gini dulu. So bila kita buat masuk yang besar ni, kita akan tuangkan sesame oil. Nanti apa? Minyak sesame oil. Kita pakai 4 sudu je sebab cheese kita pakai yang besar. Kalau kecil kita boleh pakai 2 sudu sahaja. Alang-alang tengah tunggu crab stick kita sedang dipotong, saya akan buat masukkan 1 sudu garam. Tak adalah 1 sudu, sikit-sikit je. Oh, power kau. Kita masuk crab ragun sikit. Crab stick. Masuk buat pepper sikit. Kita dah letak daun bawang. Ni tak pakai banyak pun, sikit je. Ni saya tak ada QP mayo ke apa. So kita macam gaul-gaul je lah dulu semua yang ni. Kita macam bahan tiba-tiba tak ada. Okay, so kita dah siap gaul-gaul benda semua. Maaf, lighting memang tak ada. So nak bungkus je. Okay guys, so sekarang ni kita dah habis shoot pukul 1 hingga 9. Baru dapat makan, tapi makan ada sejuk lah. So kita akan panggil Alpha dulu, orang pertama. Alpha! Nah. Pergi dah? Mana boleh makan dah bilik akak? Bilik meeting tak boleh makan? Boleh. Akak punya aku senang. Akak tak bagi? Jom aku review lah. Luar. You orang hebat dah kat luar. Apa? Benda ni? Benda yang hang request lah. Hang buat betul kan? Betul lah. Serius kan? Tapi ada sah tak? Request ni by hang. Tapi aku nak bagi budak new gen untuk try juga. Sebab dia kan tak pernah rasa. Dia aku buat 2 bekas sebenarnya. Tapi dah sejuk pa. Okay. Sejuk pun sedap. Nak ni sesuatu. Ni sesuatu. Ni sesuatu? Janganlah. Nanti ada orang marah. Weh. Okay, so first Alpha akan rasa dulu. Nima kembali ke? Safa kembali ke? Konten 1M. Konten 1M.
Nisa nak makan kau apa nak suap? Nah, mek korang. Kita orang dah makan dah kenyang dah. Apa nak Nisa suap ke? Boleh. Sedap tak? Makan. Nasi ke perdana ni? Ha? Rasa dia sama lagi yang Boyo. Tapi dia aku buat, aku letak lain sikit. Sweetnya ni, Man. Dia dah kahwin. Ha? Dia dah kahwin. Sedap tak? Ayo, ketik yang buat. Oi, tak boleh. Ni untuk aku. Weh. Dragon. Dragon weh. Tak boleh. Alpha ni kena. Aku yang suruh Nisa buat. You jangan macam ni lah. Tangan you tu, why nak? Apa benda ni? Dragon. Tapi dah sejuk lah. Kalau datang office kita masak memang sejuk lah. Sekarang ni pukul nak kat kedua dah. Cucuk. Masak ke apa ni? Apa dia? Cucuk. Cucuk apa? Cucuk crack dragon. Crack dragon lah. Kelantan bagi jepuk. Oi, jadi. Ganu bagi sila. Weh, aku yang request dengan Nisa. Oh, sedap Alpha request dengan saya. So saya akan masak memang untuk Alpha. Orang nak nasi komok. Nasi komok. Ya pula dah. Sebab Nisa nak comeback dengan Safa. Jadi lah. Sorry lah, sejuk. Dah kenyang tu, Man. Dah Rina nak. Nisa suap untuk Lomé. Allah! Rina nak ke? Mak suap okey. Welcome. Thank you, Sam. Request diterima. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, ingin. Ada lagi. Di sana Ihin komen boleh tak? Boleh jual. Apa makanan ni? Boleh jual. Kita buat kali ni banyak. Cuma Dalam ni bekas ada apa? aku ada cream cheese, ada crab ragu. Ada? Ada crab stick. Ya sayang. Habis dah. Habis dah. Ha? Ada lagi ya? Ni untuk Nujan. Jangan. Ni untuk Nujan. Okey. Berapa? Berapa je? Dia dapat separuh tadi. Nanti Nisa buat lagi, okey? Okay, buka lah. Ambil dua je dekat yang New Jet punya. Okey, boleh. Dia dapat ni ke? Ambil. Sebab dia jackpot. Toriong macam dah sejuk ah. Lomé mu tak makan ke nak makan? Mesti. Aku nak makan dia. Janganlah sweet sangat. Sekejap. Oh. Cepat Lomé tadi. Boleh lah. Jangan kali je. Tak lajak. Okey. Sekejap lajak. Terima kasih. Sedap. Go! Okey. Alah. Thank you. Okay guys, so sebenarnya saya buat banyak and bekas saya dekat rumah memang sangat limited edition. Saya bagi makanan ke orang-orang, tak hantar-hantar dekat member saya ni. Bila masa demo nak hantar bekas aku untuk crush, tak apalah, awak boleh je ambil bekas saya tu, saya tak kisah pun. Tapi makanan macam untuk Aira, sampai kita pergi rumah dia yang minta bekal. Kenapa duduk belakang dalam musa? Nak menyuruh. Kalau macam untuk Aira, sampai saya turut pergi ambil bekal saya dekat rumah dia. Sangat tidak function ya. Wow, nak. Kita tunggu 20 minit depan rumah tapi dia tak keluar-keluar. Tengok angkau dengan lubang musa. Adakah ini angkau yang terakhir? Please lah move on. Macam mana makan ni kan? Buka lah tu. Bila next masak ni? Semalam. Dengan Samad ke? Nah, tak. Dengan abang. Bodoh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat Rahman. Aira dah start review dah. Ada kalau meh. Bos aku ni juga apa ni? Sebenarnya Lomé dah move on ke belum? Makan. Apa dia ni? Aira dah nak kahwin meh. Aira nak kahwin. Era nak kahwin ke? Oi, mantap Lara. Jangan nangis. Jangan nangis. Saya rasa dah mungkin panas kot. Kalau kira tak panas lagi, kita tambah je lah lagi. Yeay. Pakai panas tak? Oh, panas. Mak, panas mak. Kita nak bagi Aiman rasa dulu. Yeah. Kenapa? Nisa ni. Dia nak bagi abang. Aiman, bagi Aisyah dulu. Aiman dulu. Wantan ni crab ragun. Aiman, tolonglah abaikan Aisyah dulu. Okey. Nah, ambil. Dari tadi ni. Kita bawa tak dengar je dulu, okey? Okey. Okay, Nisa. Bismillah dulu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Macam berseledek.
Tak lah. Nisa masak. Yelah, untuk Aiman ni sama masak lah. Saya dekat Nisa Saya Aiman. dah masak dulu untuk Aiman. Kita babat Tapi teringat kau je. punya kurang. Jangan sedap. Masya Allah. Aiman ni puji-puji nak jadi suami Nisa ke? Nah. Ha, apa? Ya, ambil. Ambil lah, aku buat lah. Dia aku buat. Sumpah demi Allah gila. Tapi kurang cheese-nya. Apa kurang banyak? Nampak banyak dah aku letak. Kau tengok ni. Ha, kau tak cheese weh. Orang eh? Kita tengok. Eh? Okay. Kau tak siap makanan orang eh? Bukan. Makanlah. Tak. Aisyah bagi 7 out of 10. Apa 7? Aisyah nak, bila Aisyah gigit, cheese dia terkeluar. Oh ni. Masalah dah banyak aku letak cheese. Gila. Sebab cheese besar aku pakai. Kau pipi kau kembang. Kau makan orang lain, kau main kau puji ha. Makanan aku apa boleh kau dah condemn. Mula masuk kepala. Macam mana hari tu? Buat kau. Woi, Bisa kalau ada lebih bagi aku tak? hari kat rumah. Kau tak tanya Maggie apa macam tu kan. Ni dia buat sendiri. Masa Maggie aku siapa buat? Kau beli. Alah, kadang-kadang lama sabar tau. Lama sabar tau. Sabar. Tak nak tengok kau main bola. Okay lah, jom kita bagi orang lain try pula. Sophie, Mira apa semua Okay, tu. thank you Aisyah. Welcome. Kita ada Sophie. Siapa buat sendiri ke? Ya. Boleh. Dia orang panggil somtam kan? Somtam? Tak ada lah. One time. Dragon lah. Ya. Is this cheese? Yes. Tak makan cheese lah. Makan. Sebenarnya Dia ada cheese ke? Tapi tak ada cheese pada Dia ada cheese ke dalam dia? Ada? Sophie tak pernah makan benda ni. Sebab first time. Ya, makan. Dan sayur. Daun bawang je tu pun sikit tak rasa. Ambil tak ni? Ni. Selek nanti ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah Mi. Kau dah nampak kurus Mi. Tengah dia tengah share. Batok. Saya nak baru nak rasa. Makan. Apa? Wah. Cepat. Sampai. Share sedap ke? Share tak makan lagi. Asal aku duduk tengah-tengah macam ni. Dia palang ni. Ada ah. Tak sedap. Sumpah. Tapi dulu aku masak tak sedap kan. Sedap Aduh, malu lah. Rasa dia unik. Apa? Aku tak pernah rasa yang benda ni. Siap lah. Ni kita rasa apa? Kita panggil apa? Dragon. Ha? Dragon ke Regun? Dragon apa yang nak gerak? Tahu aku sebut. Dragon sebab apa? Tak tahu. Gerak dragon tak? Nantok apa lah. Kenapa? Tadi first bite tak sedap. Ya. Habis kape Ayla. Ayo. Makan rujung lah. Pergi cari kafe. Aiman nak lagi ke? Alah. Ambil lah makan. Ni yang milik. Ada cheese kan? Tak ada cheese kau. Oh nak? Tak ada. Masih ni sah. Abang kali. Janganlah ada yang bayar Sophie punya. Mana saya punya? Korang bila nak kahwin? Bukan baru ni dah kahwin ke kat TikTok tu? Tunggu Rina single. Tapi Rina tak nak Syafiq. Dia nak siapa? Syamil nak main test. Selalu Syamil test. Tapi Rina memang teh Syamil lah. Jawab. Betul. Syamil minat yang bulat-bulat macam ni. Dah lah. Konten aku bukan konten cari jodoh. Eleh. Sedapnya. Biar sikit lah. Dia semua manis sedap kan. Dah lah. Rina dah tengah getol dah. Nak bagi Nuha. Nuha nak rasa. Aku nak sampai habis. Tak habis lagi. Ada lagi Pipi. kan? Pipi nampak. Dia tengah kumpul lagi. Tak habis kurang. Okay lah. So kita nak bagi Budak Ayla pula rasa. Saya rasa konten saya sampai di sini saja. Thank you guys. Nanti saya akan masak lagi untuk New Gen. Sebab dia orang tak pernah pun rasa masakan saya. Ni first time. First time ni. Sebelum ni Nisa buatkan burger lah untuk Mat lah. Semua tak rasa. Tu burger masam nak tu. Nampak macam sedap. Sedap masam ni. Sedap. Nantilah. Saya fikir-fikirkan balik saya buat apa. Buat western Nisa. Nisa ada masak wagyu baru ni. Wih, wagyu. Okay, tak tahu. Nak wagyu. Oh, dia request macam-macam. Tengoklah. Sebab saya tu tak ada masa sekarang ni. Memang masa saya sangat suntuk. Saya tekan urusan kahwin. Kahwin dengan siapa? Aku dah tak percaya lah. Baiklah guys, so konten saya sampai di sini saja. Korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Support semua AIT, New Gen semua. So, selamat Hari Raya. Tak tahulah kita ada konten dah apa lepas ni. Okay. Bye. Assalamualaikum.